Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya lancar kembali di Muara Bagalalang bersama buddy saya Acong. Dia pakai kabut dia. Saya pakai mainan baru ini, tak sempat nak review. Sekarang ni saya dah bertukar arah daripada AB ambil kabut. Sebab kabut ni ringan sikit lah, sebab saya selalu turun seorang. Lagipun adalah sebab saya bertukar kepada kabut. AB tu saya dah jual lah, minta tuan baru tu gasak kau lah dengan AB yang saya pakai sebelum ni. Okay, hari ni tak tahu lagi plan, tengoklah macam mana. Mungkin saya ke Jimah kot, tengok ketuk-ketuk kat situ, tengok macam mana. Apa-apa ni saya update. Cuaca panas, alhamdulillah, minta air ini cantik. Alright, apa-apa dia update balik. Okay, mungkin ni trip last 2025. Ni kira trip penutup lah kot. Tengok macam mana penutup tahun 2025. Tahun lepas saya main Ketam, kali ni kita tengok macam mana. Okay, boleh saya update. Thank you. Sekejap sampai 52. Kita try mancing dekat sini dulu. Try mancing dekat Tebuk Biasa, takut ada ikan pagi ni kan. Berapa lama sampai sini? Belum ada lagi yang mau, yang sudi menyombat. Tapi tadi tekong tu tadi kata ikan putih pak, ikan sisik susah dia kata. Tekong nak main adalah kenal lah tekong tu. Ikan sisik susah sikit. Try lah kan, mana tahu ada rezeki. Seorang penuh lah. Cok. Air apa? Air dah alhamdulillah. Rezeki pertama kerapu. Aduh. Alah. Yang pertama kan ambil. Pertama kita ambil tu. Dia rasa jengkal. Apollo dulu. Tu ada ikan Apollo. Lagi kita masuk balik. Kalau pakai ni terbalik sikit lah. Memang jauh sikit. Ada kan maju. Sampai tiang ni masa naik bot apa bot sewa lah. Itu Tanjung Gemuk sebelah sana, pasal main itu saya pergi kapal tu jauh. Hah? 9.
Jom. Rapat-rapat sikit. Oh. Selah ke selah? Selah. Oh. Ada ke selah? Ke selah. Aduh. Kabul. Aduh. Dekat. Dekat pula. Itu pula ada. Banyak lah situ. Baby ebek pun nak makan. Ni dah terkejut saya. Ingat dah baru dia makan apa? Baby ebek. Ada ebek kat sini. Polo dia makan. Jom. Kena ebek seekor. Jadilah. Terkejut saya. Boleh lah. Masih manis. Baru nak makan nasi. Baru saya nak makan nasi. Tak sempat. Penuh. Ada lagi ni, selalu ebek ni berkawan kan. Okey lah, saya break nak makan benda nya. Okey. Layan ikan laut je lah. Tahu tak buat gaya macam besar. Ada tak besar. Alah.
Main kerong jom. Main kerong. Main kerong pun main kerong lah. Pada tak ada. Nak goreng-goreng. Boleh lah. Ikan apa? Lompat. Ikan kecil lah. Ikan apa ni? Todak ke apa? Talang. Talang jom. Talang. Kalang petalang lah. Nak tahu. Ikan apa dah tahu. Ikan apa mata kecil. Dia tak ada dah besar. Cakap dah baru. Ya. Alhamdulillah. Chong. Chong. Jong. Macam-macam ikan, Jong. GT. Anak GT pula. Oh. Patut makan. Mantap. GT. Tu dah pakai polo ni. Dia mengelik dalam air. Ikan suka lah. Ibu makan tadi. Adalah. Jadilah. Gerut-gerut. Ambil besar lagi Jom. Ambil besar lagi. Ke kanan pula Jom. Oh, gerut-gerut ni Jom. Baru nampak gerut-gerut. Strike. Kecil pun tak apa. Ikan apa tu Jom? Saya dah kata dah. Oh, entah. Tadi dia dah main ni. Buntal seko. Oh, ni. Dia senang dah baik ke buntal ni. Kuatnya. Asid dia. Biar nampak tu. Nak lucut pun tak apa. Wah. Lagi dahsyat. Update. Ikan kecil tak ada lah. Sejuk. Ikan duri banyak lah. Duri makan ke lah. Duri sana. Duri di tu. Ayah nak mancing. Oh, kita ambil ketuk pula.
batu tu. Ada batu. Okey, update. Saya masuk muara lah. Hasil hari ni tak adalah banyak, tapi boleh lah. Hasil dekat Jimah tadi tapi berbagai spesies. Berbagai spesies Nah, ebek, baru, macam-macam lah. Kabu ada seekor ni. Nak kabu. Tadilah boleh buat goreng. Saya masuk dulu lah. Sebab apa, angin makin kuat. Okay. Okay, saya akan masuk. Kita jumpa di darat. Kalau ada rezeki kan kita mancing apa? Mancing cakak ke, kerapu dalam muara tu ke. Apa-apa lah. Okay, bye. Kita jumpa di muara. Kalau ada strike ke muara saya update. Kalau tak ada, saya buat video ni hanya untuk ni lah, peresmian kabut baru saya ni, permainan baru saya ni. Saya akan buat video ni juga untuk merasmikan barang baru saya ni. Okey, buat masa ni saya rasa saya berpuas hati lah dengan apa kabut ni. Saya puas hati. Dia padan dengan enjin saya. Lepas tu saya nak urus seseorang pun senang, ringan. Balik nak simpan dia ringan. Jadi saya tu bukan tak bagus, tapi cuma dia saya nak simpan tu dia besar sangat. Dia terlalu besar, dia berat sikit daripada yang ni. Alright. Okay. Apa nanti saya update balik. Okay, bye. Ikan apa ni, Jom? Tahu lah. Besar sini. Kilo tak hafid. Tak, tengah. Oh. Kata dah. Makan besar. Makan mata besar. Oh, umpan besar. Masalah itulah datang ni. Aduh. Selesai buang sengat. Memang seekor. Fine. Cair. Ni lo jo. Tengok fight ikan sembilang di tempat tangan ni. Oh, jom. Oh. Assalamualaikum dan selamat petang. Update. Okey, selesai ekspedisi memancing. Kita balik lah.